Okey, Alhamdulillah kita dah selesai empat pillar to success. So macam mana? Hari ni kita dah belajar empat pillar of success. Best. Amazing lah. Kita tahu. Banyak benda baru you belajar hari ni? Sikit ke banyak sangat? Banyak sangat. Okey. So Alhamdulillah, so sekarang saya akan buat summary lah untuk empat pillar of success. So first tadi kita belajar iaitu pillar yang pertama adalah repo. So dalam repo kita ada apa? Apa formula dia? DAM. D-A-M. Iaitu pertama, repo. Okay, first lah, repo tu. Apa makna repo? Membina hubungan mesra, iaitu untuk membina kepercayaan. So dalam repo dia ada tiga bahagian, iaitu kita akronimkan dia sebagai D-A-M, DAM. So D for apa dia? Repo kepada diri sendiri. So dan nombor dua kepada pencipta. Dan nombor tiga manusia. So yang pertama, apa kepercayaan yang kita nak bina dengan diri sendiri? Untuk apa? Supaya kita lebih yakin dengan diri kita, sayang diri kita. Macam saya kata tadi, bukan kita nak pentingkan diri kita, tapi kita nak utamakan diri kita. Mana mungkin kita nak tolong orang kalau kita sendiri tak ditolong dan tak dibantu. Macam mana kita nak derma dekat orang kalau kita sendiri tak ada duit. Macam mana kita nak bahagiakan orang lain kalau kita sendiri tak bahagia. So yang pertama itulah repo dengan diri sendiri. Dan yang kedua ialah kita sebagai manusia, kita ada pencipta kita. So kalaulah hubungan kita dengan pencipta kita tu tak begitu kuat, macam mana kita nak terima bantuan, macam mana kita nak terima rahmat dan syafaat daripada pencipta kita dan Nabi kita. So itu paling penting. Kita tak boleh lari sesaat daripada pandangan mereka. So waktu kita aware dan sebagainya, make sure kita ada strong repo lah dengan pencipta kita. Kalau kita tengok definisi kehidupan ni, kadang-kadang ada yang fikir dunia ni adalah untuk kita nak tunjuk kejayaan kita, kehebatan kita kan, nak tunjuk yang mana kita berjaya, itulah yang kita kejar. Tapi kalau kita flashback balik, kita tengok orang-orang hebat-hebat dulu, tokoh-tokoh agama, Nabi, Rasul apa semua, kehidupan mereka tak adalah seindah yang kita melihat kan, penuh dengan cabaran kan, penuh dugaan, kerana kejayaan sebenar kita bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. So untuk kita berjaya di akhirat, repo kita dengan pencipta kita kena kuat. Ada orang kata time hidup dia baik, tak semestinya time dia mati itu dia mati dalam baik. Ada orang hidup tu penuh dengan macam syaitan lah kan, tapi kematian dia baik. So kita nak kehidupan dunia kita baik dan kematian kita pun baik. Amin, insyaAllah. Dan repo yang ketiga adalah bersama dengan manusia. Macam saya kata tadi, kita tak boleh berjaya seorang-seorang. Kita kena berjaya bersama-sama. Kita ada dua mata pun tak boleh pandang dua benda yang berbeza. Kena pandang satu benda. So kalau kita bersatu, insyaAllah kita boleh berjaya. So kita kena pastikan hubungan kita dengan mana-mana manusia pun sentiasa baik. Sebab kalau kita ada dosa, kita dengan pencipta kita, kita boleh mohon maaf direct. Atas sejadah boleh. Tapi selagi kita ada dosa ataupun salah dengan orang lain, selagi tak settle dosa dan salah itu, Tuhan pun tak boleh maafkan kita. Betul? So make sure kita ada hubungan baik dengan orang lah. Orang lebih yakin supaya orang boleh bagi peluang pada kita. So itulah yang pertama, iaitu repo. First pillar adalah repo. So pillar yang kedua, kita masuk iaitu sensory awareness. Tadi kita ada share tentang VAK, betul? Dia VAKOG lah. Visual, auditory, kinesthetic, O adalah olfactory dan G adalah gustatory. So yang olfactory dengan gustatory dia termasuk dalam kinesthetic. So tadi kita dah buat ujian, so masing-masing dah tahu dah apa dominant, apa secondary dan kekuatan panca indera kamu, you all lah kan. Kenapa pentingnya sensory ni? Sensory ni kita menerima maklumat. Itu adalah seperti lorong-lorong, corong-corong kita menerima maklumat. Daripada visual ke, daripada auditory ke, daripada kinesthetic. So memang kita ada satu lorong yang besar, ada satu corong yang besar. Tapi what if kalau corong-corong lain pun besar? Alangkah lebih laju maklumat itu sampai pada kita dan kita boleh proses dan kita boleh bertindak dengan lebih laju. Kan sedikit analogi macam laptop kan.
tengok Cik Puan Jifa, Cik Syira pun ada guna laptop. So dia ada USB cable, betul? So biasanya ada 3 lah, normal dia ada 3 USB port. So salah satunya dia ada warna blue, betul ada tak? Warna biru lah. Dia port dia adalah 3.0. So apa bezanya 3.0 dengan port-port yang lain? 3.0 ni dia lebih laju, transfer data dia lebih laju. Katakanlah data tu 1 gig. Kalau guna port yang biasa mungkin ambil masa katalah 15 minit kan. Tapi kalau guna 3.0 tu mungkin 5 minit, 6 minit, lebih laju. So kita nak maklumat daripada sensori kita masuk dengan lebih laju supaya kita boleh proses dan kita boleh bertindak balas dengan lebih cepat. So kita lebih laju lah. Sekarang dunia ni semua nak laju kan. Internet nak laju kan, kereta nak laju, apa lagi nak laju? Kurus nak laju, kaya nak laju. Putih 7 hari, kurus 5 hari. Apa lagi? Bijak 1 hari, kaya seminggu. So kita nak semua benda laju-laju. So sama juga kita nak berjaya, kita kena sensori kita kenalah laju. Dan tadi saya beritahu sensori kita ni macamkan pisau. Lagi kita asah, lagi dia tajam. Lagi dia tajam, lagi efektif. Dan kalau pisau tu tumpul, agak-agak potong ayam berapa kali kita kena ketuk? Betul? Tapi kalau kita ketuk sekali je, kalau tajam, ketuk sekali je, dia dah boleh terpotong dah kan. Apa Jepun punya pisau tu apa nama? Samurai. Apa nama pisau tu? Samurai nama orang tu. Katana kan. Pisau tu dibuat, guru saya kata ada 11 jenis alloy. 11 jenis alloy, 11 jenis besi yang dibakar, ditempa, betul? Ditempa 11 kali. Sehinggalah dia menjadi satu pisau yang sangat tajam, yang mampu boleh potong apa-apa sahaja. So macam itulah kita nak asah sensori kita dengan latihan-latihan yang tadi kita belajar supaya sensori kita ni tajam macam katana. Kita boleh dapat maklumat dengan begitu cepat dan kita boleh react dengan begitu pantas. Okey, so itu adalah pillar yang kedua kita. So masuk kepada pillar yang ketiga, iaitu outcome thinking. So setiap benda yang kita buat, kita kena bermula daripada penghujung, apa yang kita nak capai, apa objektif kita. Bukan hanya setahun. Setiap kali kita berazam, setahun ni kita nak capai ni, tahun ni kita capai. Tapi kita kena cangkan dia supaya kita ada progres yang cantik. Kita tak nampak satu benda yang besar. Ada satu teka-teki dia kata kan, macam mana nak masukkan gajah dalam peti sejuk? Jawapan dia macam bodoh sikit lah kan. Tapi realiti je macam dia kata, gajah tu potong kecil-kecil, masuk dalam peti sejuk. Macam tu lah. Mungkin nak gajah masuk seekor tu mustahil. Bila potong-potong tu mungkinlah. Mungkinlah peti sejuk tu besar ke apa kan. Sama juga mungkin impian kita, azam kita besar apabila kita melihat dalam satu masa. Tapi kalau kita cang kecil-kecil per day dan sebagainya, kita akan nampak benda tu lebih realistik untuk kita nak capai. Kalau kita tengok orang nak, contohlah orang nak kuruskan badan, mungkin dia akan meletakkan pada awalnya, saya nak turun 20 kilo. So bila 20 kilo tu terbayang 2 guni beras. Kan, bila tengok 2 guni beras, nak angkat pun susah, macam mana nak kasih buang dia. So kita rasa benda tu mustahil kan. So kita mula diet 1 hari, diet 2 hari, 3 hari, 4 hari, timbang kurang sikit je. Dan kita terbayang pula 2 guni beras tu. Bila nak capai, tak boleh. Maka akhirnya gagal. Kita buat cheat day, hari-hari cheat day. Truth day 1 hari je. Semua cheat day. Kan? Hari Jumaat jadi truth day sebab nak pergi Jumaat. So, kalau kita cang, 1 hari saya nak turun mungkin 100 gram. Mudah tak untuk kita? Yes, mudah. Mungkin kita cut air yang kita minum, gula, satu-satu benda, dan kita nampak progress tu. Turun lah 100 gram. Kita pun happy. So, next move. Dan objektifnya dekat sini adalah apa pun yang kita nak capai, apa yang kita nak buat, pastikan kita clear apa objektif yang kita nak capai. And
Ramai budak pergi sekolah tapi tak ada clarity apa yang dia nak capai. Kan dia hanya pergi sekadar satu syarat khusus am lah kan, pergi sekolah kena belajar. Tapi apa yang dia nak capai dalam pelajaran dia apa semua? Bila budak tu tak clear, objektif dia tak clear, end up mungkin dia akan kebaik good news dia dapat masuk universiti tapi dia ambil course yang salah, course yang dia tak minat, lepas tu drop out lah, lepas tu dapat kerja lain lah, tak minat lah, dia dekat kerja pun dia tak perform lah, end up dia akan jadi macam tu. Tapi kalau daripada awal kita clear apa yang kita nak capai, apa yang kita nak buat, dia lebih smooth dan kita nak capai itu lebih mudah. Macam saya bagi analogi tadi, movie, kalau kita nak buat movie, kita kena fikir apa ending dia. Daripada ending itulah kita rangka kita punya story itu bermula macam mana, siapa watak dia dan sebagainya. So apa kita nak capai hari ini, apa kita nak capai dalam bulan ni, apa kita nak capai dalam tahun ni. Make sure setiap benda kita ada outcome. Bukan hanya sekadar dalam bidang kerja, dalam bidang pendidikan, semua benda. Kan, dalam diri kita, apa outcome yang kita nak capai dengan diri kita. Kan, mungkin daripada kesihatan kita, kewangan kita, perhubungan kita ada tujuh roda, cycle of life cycle ke apa. Kan, so kita kena check apa yang kita nak capai. Objektif kita sekarang kita ada di mana dan apa yang kita nak capai. So make sure outcome thinking tu kita clear lah. Okay, dalam keluarga kita apa kita nak capai. Kadang-kadang kita tengok kan, company ada visi dan misi, betul? So keluarga kita ada tak visi misi, apa yang kita nak capai ending kan. Anak-anak kita ada tak visi misi dia, tim-tim kita ada tak visi misi dia. So make sure bukan hanya kita tapi tim-tim kita, orang sekeliling kita, anak kita, pasangan kita, semua pun ada visi misi mereka, yang mereka clear apa yang mereka nak capai. Dan macam mana nak capai, cangkan dia setiap hari dengan objektif yang lebih realistik, yang lebih kecil, yang lebih mudah untuk mereka capai. Okay, so itu adalah pillar yang ketiga, iaitu outcome thinking. So pillar yang keempat, flexibility. So saya beritahu tadi, flexibility bermakna kita tak rigid dengan satu cara saja. Kita boleh fleksibel, kita boleh guna banyak cara untuk mencapai outcome kita. Kita dah ada objektif. Mungkin kita rasa cara ni senang, tapi bila tak jadi cara ni, kita mula putus asa, mula berhenti, tak nak cuba cara-cara yang berbeza. Kan, kalau kita tengok dulu sebelum COVID, semuanya offline kan, orang tak nak masuk online dan sebagainya. Tapi bila jadi COVID, apa jadi? Segalanya berubah. So siapa yang tak nak berubah, akhirnya semuanya meninggal. Kan, sekarang kita phone, QR apa semua ni, semua dah biasa menggunakannya. So kalau kita masih degil tak nak guna online dan sebagainya, kita tak fleksibel. So kita kena be very very fleksibel. Dunia ni kan VUCA kan, sentiasa berubah-ubah, kompleks. Kita pun tak dapat nak jangka dan sebagainya. Cuma bila berlaku perubahan, kita kena pantas untuk berubah mengikut keadaan era itu. So very highly kena fleksibel. Guru saya pernah kata, kita kena jadi macam air. Air ni adalah satu benda yang kita nampak macam simple. Kan, satu benda yang lembut, tak ada rupa dan sebagainya. Tapi kekuatan air ni, kalau saya tanya pisau yang paling tajam, apa dia? Orang kata lidah kan. Tapi pisau, ikut scientifically, pisau yang paling tajam adalah air. Kalau dia di pressurekan mengikut beberapa tekanan, batu ke, diamond ke apa semua, dia potong menggunakan air. Dan tsunami ni pun air juga boleh hancurkan satu bandar, satu negara dia boleh hancurkan. So, dan air ni very flexible. You masuk je mana-mana botol, dia akan ikut botol tu. Dia tak rigid, dia tak ikut dia punya je. Walaupun dia kuat, tapi dia very flexible. So kita nak jadi macam air tu. Nampak lembut, nampak sejuk, nampak tenang. Tapi kita ada kekuatan kita yang tersendiri. Tapi kita fleksibel. Kita boleh hidup di mana-mana saja, kita boleh campaklah dekat mana pun kita boleh tumbung. Duduk dengan orang gila pun kita boleh mingle, duduk dengan orang yang macam mana pun kita boleh come out lah. So flexibility ni sangat-sangat penting. Lagi-lagi untuk kita nak capai kita punya outcome. Dan suka saya di sini saya nak share tentang satu sejarah tentang KFC, Kentucky Fried Chicken.
So kita pernah dengar nama founder dia, Colonel Sanders. So waktu umur dia 65 tahun. So bukan muda, sangat-sangat tua. Kita waktu tu mungkin kita dah fikir fikir pada arah kematian lah, nak mati apa semua kan, baca, pergi masjid dan sebagainya. Tapi dia tetap, dia usaha. Waktu 65 tahun barulah dia diizinkan, dia berjaya. So dikatakan dalam sejarah dia berusaha untuk jual ayam dia 1099 kali. Akhirnya 1000 kali ke 1100 baru dia berjaya jual ayam pertama dia. So kita tak tahu bila kita akan berjaya. Tapi be flexible, guna cara yang berbeza-beza, jangan putus asa sehinggalah kita berjaya. So mungkin dalam kehidupan you sekarang tengah buat satu cara, mungkin tak berapa jadi. Tapi disebabkan kita tak berapa fleksibel, kita tak nak cuba cara-cara yang berbeza. Yang menyebabkan mungkin kita sekarang dalam keadaan yang sama saja. Tak ke mana pun, sama je. So kalau kita nak jadi yang lebih hebat, lebih berjaya, be fleksibel. Okay, kita ubah cara ni pula, guna cara ni pula. So itulah total 4 pillar. So clear tentang 4 pillar yang kita belajar hari ni? Clear. Okay. So kita pergi kepada learning point. So learning point. So saya minta sertalah untuk share apakah learning point yang anda belajar hari ni untuk keempat-empat 4 pillars of success yang kita belajar hari ni. So siapa nak mula dulu? Apa? Farah. Cik. 2 minit. 5 minit. 2 minit. Mungkin boleh pergi yang pertama, identify dan explain. Macam mana kita nak kenal pasti kan, dan explain tentang repo, sensory awareness, outcome thinking, flexibility, action context, dalam bentuk tindakan lah. Macam mana nak mengenal pasti dan penerangan. Macam mana you nak apply benda-benda ni dalam tindakan, konteks tindakan. Sebab Cepat kan, bukan? Cik ready, Farah ready. Okay. Untuk sukses, tak kisah apa-apa saja yang kita nak capai, yang kita nak try dapatkan benda tu. Yang pertama, repo lah. Repo. Contoh kalau macam kita nak dapatkan satu job ataupun bisnes ke kan, mesti kita nak kena ada hubungan baik dengan manusia. Tapi sebelum dengan manusia, kita connect dulu lah dengan yang atas lah, macam tu. Yang pertama. Yang pertama So untuk kita nak ada hubungan yang baik dengan manusia, kita kena ada hubungan yang baik dengan yang di atas tu lah. Okay. Kalau kita tengok bukan agama Islam saja, sebenarnya banyak agama-agama lain yang percaya bahawa mesti kena percaya Tuhan. So maksudnya percaya tu bukan sekadar percaya, tapi kita humble, kita yang bawah. Ada satu kuasa lain yang di atas yang membantu, yang memudahkan, yang mengatur segala kehidupan seharian kita. Okay, good. Lagi? Kemudian, okay, untuk kita cerita pasal nak berjaya lah kan. So, pergi kepada sensory awareness. Contoh, kalau macam kita nak, kalau kita nak fall flat, tapi tak tahu cara macam mana nak dapat fall flat. So, cara dia adalah kita dari sudut, macam mana kita nak identify kita punya cara mudah serap ilmu tu. Ada setengah orang dengan cara melihat, dia dapat absorb. Ada setengah orang mata pejam tapi telinga boleh dengar dan masuk dalam diri dia. Kadang kita tengok dia main phone ni kan. Betul. Mata dia lain tapi lecturer mengajar kat depan boleh masuk. Dia rekod je semua. Betul. Ada kawan saya, dia tidur. Kita mengumpat dia. Bangun tidur, kau cakap aku macam ni diam juga kita. Dia ada satu imam lain satu dekat dalam. Maksudnya identify lah. Kita
kenal pasti diri kita, mana yang kita lebih ni lah. So bila kita kenal pasti ni, apa kelebihan dia? Kan kebanyakan orang dekat luar, dia tak tahu pun. So dia belajar bercampur aduk. So apa yang dia dapat mungkin sikit. Tapi kalau dia kenal betul-betul apa dia punya sensori dia, dia boleh fokus, dia boleh setkan cara belajar dia, dan juga dia tahu dia nak asah sensori mana yang secondary dan third ni lah. Okay, terima kasih Cik Manshifa. Okay, so next. Wah, amazing. Okay, kalau saya Macam mana nak apply? Macam mana nak apply teknik-teknik ni dalam kehidupan kita? kalau saya rapport tu kita kena wujudkan hubungan baik dengan orang keliling lah. So kena setiap group kita kena pandai mingle around, kena pandai main mingle. Yang tu untuk rapport. Kalau untuk sensory awareness, kita kena peka terhadap isyarat ataupun emosi keliling dalam komunikasi ke apa ke, anything lah. Lepas tu outcome thinking, kita fokus pada matlamat dan hasil yang diinginkan. Fokus pada hasil yang diinginkan. Okay, so macam mana nak apply? Kita kena plan lah. Okay. Plan tu kena banyak jalan, tak boleh satu jalan je. Kalau satu jalan dia akan tersangkut. So kalau kita ada 2-3 jalan, kita macam okay, sini kita dah nampak separuh jalan, kita dah boleh realise dah, oh ni aku tak boleh sampai ni. So kalau tak sampai, kita dah terus ke next, plan B. Macam itulah outcome thinking. Lepas tu flexibility, kita kena adapt and sesuaikan mengikut keperluan lah. Macam tadi lah, outcome thinking tu dia support ada. So itu saja daripada saya lah. Okay, thank you. Okay. Tak boleh sama. Analyze. So macam mana? Boleh analyze komunikasi. Yang apa, identify effectiveness factor. Macam mana nak tengok benda tu efektif ke tak efektif ke? Analisis apa? Macam kan kita dah tahu orang tu di visual, auditory, kinesthetic, so kita nak communicate kan, kita tahu dah orang ni visual, bagi banyak gambar dekat dia. Orang ni auditory tak payah nak buat slide-slide semua, cakap je dengan dia. Kan contoh kan sekarang Farah mungkin visual. Okay. So Coach Subhan, CEO pun visual. Mungkin Syifa apa? Auditory. Mungkin she kinesthetic. So bila diorang sampaikan maklumat untuk Farah nak buat gambar apa semua, mungkin diorang bagi dalam bahasa diorang. Aku nak rasa macam ni, gambar tu kena rasa semangat apa ni. So dekat sinilah Farah kena analyse. Okay, dia tengah bagi dalam bahasa yang berbeza. So macam mana you nak change dia lebih kepada efektif, macam mana nak keluarkan dia dalam bentuk gambaran seperti mana yang diminta. Kalau macam CEO tak apalah, dia visual, so dia mungkin dia gambarkan, Farah pun boleh nampak. Macam itulah. So macam mana Farah nak apply? Bermula dengan repo dulu. Mungkin sebelum ni tak faham sangat apa Coach Subhan nak, mungkin tak faham sangat apa Hafiz nak ke apa ke kan. So lepas ni apa yang mungkin Farah boleh buat untuk lebih cantik lah repo tu kan. Pandangan. Mungkin boleh lebih communicate lebih. Mungkin sebelum ni type kat WhatsApp bla. So mungkin untuk tingkatkan lebih repo tu, call ataupun Zoom. Jumpa. Betul. Jumpa lebih easy. Penat Coach Subhan nak pergi Bentong. Beli Alia sekali. Dia dah turun habis. Okay. So lepas belajar 4 tiang ni, apa perubahan yang Farah nak buat?
Tidak untuk repo. Saya fleksibel. Saya tak fleksibel. Apa yang Farah akan dapat? Kita bagi masa dia untuk dia fikir, nanti dia jawab. Kita bagi dekat Tuan CEO dulu. Saya tertariklah dengan apa tadi tu. Outcome thinking tu. So penting untuk kita jelaslah dengan apa yang kita nak tu. Begin with end in our mind tu. So dekat situ bila kita faham actually sebenarnya matlamat ni dia bukan hanya sekadar satu azam yang mana kita buat secara verbal, kita cakap kita nak benda ni, tak. Sebenarnya tadi bila kita go step by step, kita ada soalan-soalan dia. Kemudian soalan-soalan tu kita go through, kita boleh find out apa yang kita nak, kenapa benda tu penting kepada kita, apa sumber yang kita ada, apa halangan-halangan yang menghalang kita. So bila kita go deep one by one dekat situ, kita dapat satu clarity. Sebenarnya tak susah pun nak buat benda tu. Kadang-kadang bila kita semua benda letak dekat dalam mind kita tu kan, outcome tu dia jadi macam berserabut. So bila kita zahirkan atas kertas tadi tu, kita nampak very clear. Okay, so apa impact dia, apa sumber dia, benda tu ekologi, macam tadi ekologi dia. Seimbang tak dengan apa yang kita nak capai tadi tu kan, macam aku cakap tadi tu. Kita nak capai 100 juta. Tapi dalam masa 1 bulan. Sekarang ni kita baru 1 juta. So ekologi tak benda tu? Sebenarnya kalau kita reflect balik, tak ekologi. So dia tak seimbang, dia tak sesuai. So kita kena tahulah benda tu dalam proses kita membina matlamat tu. And the best thing about repo tadi tu adalah kita mula membina connection among team kita. So dekat situ kita tahu repo ni adalah tentang trust kita. So dalam company ni, trust adalah satu elemen yang sangat penting lah untuk kita sama-sama wujudkan secara menyeluruh dalam company kita. Dan bila kita katakan tentang adaptation tu adalah tentang komunikasi lah. Sebab biasalah bila komunikasi adalah satu elemen yang sangat penting lah among every team member kan. So bila kita tahu dia tu sensory dia yang mana satu visual ke auditory ke kinesthetic ke, dia macam spark lah, kita faham, oh patutlah dia macam ni, patutlah aku cakap ni dia tak berapa nak faham. Sebenarnya dia orang visual, dia perlu nampak. Baru dia boleh understand pencerapan maklumat dia tadi tu. So dekat situ kita katakan komunikasi akan lebih mantap lagi lah among each other. So dari segi flexibility tu pula adalah kita kena adapt benda tu dalam like a culture lah. Kadang-kadang kita nak capai macam tadi kan, kita nak capai satu objektif tu, kita start somewhere. So adakah kita nak give up dekat situ, kita nak putus asa dekat situ? Tak, kita boleh cari jalan lain, kita boleh cari resource lain mungkin. So kita being flexible. Mungkin tadi kan kita tak pandai nak buat benda tu, kita cari orang yang tahu untuk buat benda tu. So kita be flexible dekat situ. Hanya sebab kita tak tahu, tak payah buat lah. Tak, kita cari. So kita being flexible. So saya nampak 4 pillar of success ni dia adalah satu elemen yang lengkap lah, which is kita clear dengan repo kita, kita besarkan sensory kita, dan kita kita clear with outcome yang kita nak capai, outcome thinking kita tu, dan at the end kita be flexible. Kita be flexible, so bila kita be flexible, kita tak akan stress dan benda tu boleh dicapai sebenarnya. Okey, terima kasih Coach Subhan. Penjelasan yang amat bagus. Semua. Okey, boleh, silakan. Macam tadi Cik Subhan bercerita pasal repo kan. Sebenarnya kita nak kembangkan kita punya networking. Biasa kalau orang selalu sebut, oh ni ada orang dalam, ni orang dalam. Contoh kalau kita nak cari kerja kan, sebenarnya bukan ada orang dalam ataupun tak ada. Cerita dia adalah repo lah ataupun networking yang kita bina. Betul. Hubungan dengan sesama manusia. Yes. Thank you, Cik Wan Syifa. So, bila saya dengar you all semua sharing, saya teringat satu benda lah, which is Allah memanggil kita sebagai khalifah. So, bila kata khalifah, kita ni adalah seorang pemimpin di muka bumi. So, apabila kita memimpin, pertama kita kena memimpin diri kita, betul? So, macam first adalah repo. So, macam mana kita nak membina repo pada diri kita dan orang lain. Sebagai seorang pemimpin, mungkin dalam organisasi kan, mungkin ada orang tak suka kita, betul tak? Mungkin
kita duduk bawah ke, kita duduk kat atas ke, ada orang tak suka kita. So macam mana kita nak apply repo tu, kan? Dan nombor 2, kita nak sensory kita, kan? Macam tadi Coach Suban kata, bila kita tahu dia visual, kita tahu nak bercakap dengan dia macam mana. So dekat situ kita akan jadi fleksibel. Kita akan bentuk diri kita mengikut siapa yang kita bercakap sebagai seorang pemimpin. Bukan kita akan suruh dia ikut kita. Ya, aku visual, kau cakap dengan aku gaya visual. Bukan orang bawah kena ikut kita, tapi kita boleh sebagai seorang pemimpin, kita fleksibel, kita boleh ikut cara orang-orang bawah kita. Dan bila kata outcome, kita kena ada outcome dulu sebelum orang-orang bawah, pengikut-pengikut kita ada outcome. So kita apabila kita clear dengan outcome, kita juga boleh bantu anak-anak kita, tim-tim kita, siapa di bawah kita untuk dia ada outcome. So inilah cantiknya 4 pilar ni untuk kita nak capai kejayaan, bukan hanya untuk diri kita tapi untuk kejayaan kita bersama-sama. So sebagai penutup, saya ada satu kisah yang saya nak share dengan semua lah. Which is adalah dalam satu perkampungan ni ada seorang raja. Raja ni dia tak ada anak lah, dia tak ada waris. So lepas ni dia tak tahu siapa yang dia nak bagi untuk jadi raja. So dia nak seorang lelaki yang muda, kuat, jujur dan sebagainya. Maka dia pun beri satu berita kepada rakyat-rakyat, anak-anak muda. Better nak lantik seorang raja untuk ganti dia. Dia pun dah nak tua, dah nak uzur. So dia pun panggil lah semua pemuda-pemuda kampung. Semua pun datang. So setiap seorang raja beri benih. Benih pokok kan, bagi seorang satu. Balik, tanam, kan, besarkan. 30 hari kemudian datang balik, bawa pokok yang telah dibesarkan. Kalau berjaya besarkan tu dengan cantik, maksudnya you boleh jaga negara ni, you boleh majukan negara ni, boleh growkan negara ni. So bawalah semua pemuda-pemuda yang datang ni, bawalah semua benih-benih bawa balik. Dan ada satu pemuda ni, dia tanam hari-hari, dia pun siram, tak ada apa-apa progress, tak ada apa-apa grow pun. Tapi dia tengok kawan-kawan pemuda lain, pokok dah mula tumbuh, dah cantik, dah membesar, apa semua dah okey, dah grow dah. So sampailah hari ke-30, semua orang bawa pasu bunga masing-masing dengan pokok macam cantik. So dia seorang berdiri, tak ada apa-apa lah, dengan pasu kosong lah. So semua tunjuk, sampai dia punya turn, dia tunjuk. So raja pun tanya, mana pokok awak? Dia kata dengan raja, saya dah tanam, saya baja, saya benih, hari-hari saya buat benda nak tumbuhkan dia, tapi dia memang tak tumbuh. So bila semua dah dan raja pun umumkan. So raja umumkan siapa? Lelaki yang pokok dia tak tumbuh. So sebenarnya raja tu bagi benih memang yang rosak pada semua pemuda. Sebab dia tahu pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang jujur. Kerana kita kena percaya. So lelaki tu bukan semata-mata dia nak menang, nak jadi raja, nak menipu, tapi dia tak nak tipu diri dia sendiri. Macam kita belajar tadi, repo pertama adalah dengan diri sendiri. So itu satu point dia menang, akhirnya dia berjaya jadi raja. So apa yang kita belajar hari ni, mungkin semua kita tak dapat apply pun tak apa, apply lah salah satunya. InsyaAllah dengan berkat kemudahan tu, kita dapatlah manfaat yang terbaik. So insyaAllah, kalau ada ruang dan peluang, kita jumpa lagi. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.